Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Mari kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Arisa Dania Dan saya Nurhana Humaira, wartawan Impers TVPSS SK Intan Perdana, melaporkan dari Laman Legasi SK Intan Perdana. Pada hari ini telah berlangsung program Ihya Ramadan 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi telah dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang berlangsung dengan penuh meriah dan sederhana. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا Jangan biarkan ada kesulitan kecuali engkau melepaskannya. Jangan biarkan orang sakit kecuali engkau menyembuhkannya. Jangan biarkan ada orang yang telah meninggal kecuali engkau merahmatinya. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه. Penganjuran program Ihya Ramadan bertujuan menghidupkan suasana Ramadan melalui pengisian aktiviti keagamaan dan kebajikan seperti tadarus Al-Quran, ceramah agama, program iftar serta kutipan sumbangan kepada golongan asnaf. بما التزم طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها. Tuh, Ramadan tiba. Hah? Ramadan dah tiba ke? Kawan-kawan, Ramadan dah tiba ke? Ya. Yeay, dah nak raya. Jom kawan-kawan bertadarus. Mari sama-sama bersedekah.
Program Ihya Ramadan ini dijadualkan berlangsung sepanjang bulan Ramadan dan diharap dapat memberi manfaat serta impak positif kepada seluruh warga Impers. Saya Arisa Dania dan saya Nurhana Humaira, wartawan Impers TV PSS SK Inta Perdana melaporkan dari Program Pelancaran Ihya Ramadan 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Sekian, terima kasih. Bye, jumpa